Pernah tak anda terfikir, kenapa kita buat apa yang kita buat dalam situasi sosial? Kenapa kadang-kadang kita mudah sangat terikut dengan orang lain atau cepat sangat menilai seseorang? Nah, hari ini kita nak cuba fahamkan kod gaib yang sebenarnya mengawal kehidupan sosial kita. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Anda tengah memandu, tiba-tiba ada satu kereta potong anda dengan laju, hampir-hampir je nak berlanggar. Apa yang terlintas kat kepala? Mesti kita fikir, pemandu ni memang tak fikir pasal orang lain kan? Tapi, kalau kita sendiri yang terlewat nak pergi kerja dan terpaksa memandu laju sikit, kita akan cakap pada diri sendiri, bukan sengaja, aku ada hal mustahak. Nampak tak bezanya tu? Situasi macam tadilah yang menunjukkan macam mana sistem operasi sosial dalam kepala kita ni berfungsi. Ia macam satu set program mental yang bantu kita faham dan bertindak balas dengan dunia sekeliling kita. Dan bidang psikologi sosial inilah sains yang mengkaji semua program-program ni. Dui standard yang kita cakap tadi tu ada nama saintifiknya ralat atribusi asas. Senang cerita, kita cepat salahkan karakter orang lain, tapi bila kena kat diri sendiri, kita salahkan keadaan. Contoh lain, kalau kita nampak kawan sekerja tak siapkan kerja, kita mungkin terus cop dia pemalas. Tapi bila kita sendiri yang tak sempat siapkan, kita salahkan bos bagi kerja banyak sangat. Dan ini pula menunjukkan satu lagi bug dalam sistem kita yang dipanggil bias layan diri. Pernah tak anda rasa macam ni? Bila tim bola sepak kegemaran anda menang, anda akan cakap, kita menang! Bangga betul, seolah-olah kita pun main sekali. Tapi bila tim tu kalah, tiba-tiba je kita salahkan pengadil, salahkan pemain, mereka kalah. Itulah dia, bias layan diri sedang bekerja. Okey, sekarang cuba fikirkan pula yang ni. Pernah tak anda rasa serba salah bila anda buat sesuatu yang berlawanan dengan apa yang anda percaya? Contohnya, anda tahu kena jaga makan, tapi anda tetap makan makanan ringan. Rasa tak selesa dan bercanggah dalam diri itulah yang kita panggil disonansi kognitif. Jadi, macam mana kita nak hilangkan rasa serba salah tu? Selalunya, yang paling senang ialah kita ubah cara kita berfikir, bukan ubah perangai kita. Macam perokok tu lah. Daripada berhenti merokok, lebih mudah untuk diyakinkan diri sendiri yang, alah, risiko tu tak adalah teruk sangat. Tapi berita baiknya, bila kita sedar tentang percanggahan ni, kita sebenarnya boleh buat pilihan yang lebih baik, yang lebih selari dengan nilai hidup kita. Okey, so kita dah tengok macam mana sistem operasi sosial kita ni bekerja dari dalam kan, dengan segala bias dan ralatnya. Sekarang, jom kita beralih pula kita nak lihat bagaimana dunia luar sentiasa cuba untuk mempengaruhi dan boleh kata menulis semula kod dalam kepala kita ni. Katakanlah anda nak beli telefon baru. Ada dua jenis iklan yang mungkin akan pengaruhi anda. Satu, iklan yang tunjukkan spesifikasi canggih, data prestasi, fakta, itu laluan pusat. Satu lagi, iklan yang guna selebriti kegemaran anda, nampak hebat guna telefon tu, yang itu pula laluan periferi. Dua-dua ni berkesan, tapi cara dia pengaruhi kita tu sangat berbeza. Pernah tak anda dapat sampel percuma dekat pasaraya? Lepas dah cuba, tiba-tiba rasa macam terdorong pula nak beli produk tu saiz penuh. Itulah contoh klasik teknik kaki di pintu masuk. Permintaan kecil untuk terima sampel tu sebenarnya membuka jalan kepada permintaan lebih besar untuk beli produk. Kenapa ia berkesan? Sebab kita ni suka nampak konsisten dengan tindakan kita yang awal. Teknik pintu di muka ni pula, dia terbalik. Bayangkan anda tengah tawar-menawar kat pasar. Mula-mula, penjual letak harga yang tinggi gila yang anda sah-sah akan tolak. Lepas tu, dia tawarkan harga yang lebih rendah. Tiba-tiba, harga kedua tu rasa macam, munasabah pula, kan? Walaupun mungkin itulah harga sebenar yang dia nak dari awal lagi. Tapi, pengaruh yang paling berkuasa selalunya bukan datang dari jurujual atau selebriti, tapi dari authority. Ada satu kajian yang sangat terkenal dan agak mengejutkan yang dijalankan untuk melihat sejauh mana manusia ni sanggup patuh pada arahan, walaupun arahan tu bertentangan dengan kata hati mereka. Cuba letakkan diri anda dalam situasi tu. Anda diminta untuk bagi renjatan elektrik pada orang lain. Setiap kali anda tekan butang, anda dengar jeritan kesakitan dari bilik sebelah. Dan penyelidik yang pakai kot makmal putih di sebelah anda cuma cakap, eksperimen ini memerlukan anda untuk teruskan. Apa anda akan buat? Anda teruskan atau anda berhenti? Hasilnya agak menakutkan sebenarnya.
Sebanyak 65%, hampir 2/3 daripada orang biasa macam kita sanggup berikan voltan maksimum tu hanya sebab disuruh oleh seseorang yang nampak macam ada otoriti. Ini bukti betapa mudahnya kita boleh terpengaruh dan betapa pentingnya untuk kita sentiasa berfikir secara kritis dan berani mempersoalkan arahan. Jadi, kita dah tengok macam mana kod dalaman kita ni berfungsi dan macam mana ia dipengaruhi oleh dunia luar. Sekarang, jom kita lihat pula macam mana semua kod ni akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku sosial kita, sama ada dalam membina hubungan mesra ataupun mencetuskan konflik. Sebenarnya, atur cara kita untuk suka pada seseorang ni agak mudah. Selalunya, kita tertarik pada orang yang dekat di mata, macam rakan sekelas atau sepejabat. Kita juga suka orang yang lebih kurang sama dengan kita, yang berkongsi minat dan nilai yang sama. Dan yang paling penting, kita lebih mudah suka pada orang yang tunjukkan dia suka pada kita dulu. Tapi dalam sistem operasi kita ni ada juga kod untuk konflik. Dan bila kita sebut agresi, ia bukan setakat tumbuk dan tendang je. Ia juga termasuk kata-kata yang menyakitkan, menyebarkan gosip di pejabat atau meninggalkan komen-komen benci kat media sosial. Apa-apa sahaja tindakan yang niatnya memang nak cederakan orang lain, sama ada fizikal atau emosi. Agresi ni boleh dicetuskan oleh macam-macam benda. Tapi, berita baiknya, kita boleh belajar untuk mengawalnya. Bila kita faham punca kemarahan kita, mungkin sebab kecewa terperangkap dalam jam atau sebab kita terikut-ikut dengan apa yang kita nampak, kita boleh cari cara yang lebih sihat untuk luahkannya. Contohnya bersenam, menulis atau bercakap dengan seseorang yang kita percaya. Kadang-kadang, masalah paling besar bukannya tindakan yang salah, tapi tiada tindakan langsung. Fenomena kesan pemerhati ini menyedihkan, tapi kita boleh atasinya. Kuncinya ialah jangan tunggu orang lain bertindak dulu. Kalau anda nampak seseorang dalam kesusahan, jadilah orang pertama yang bertanya, "Awak okey tak?" Satu tindakan kecil tu mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jadi, dari saat kita buat penilaian pantas tentang orang yang baru kita jumpa, hinggalah ke saat kita memilih untuk membantu atau tidak, sistem operasi sosial kita ni sentiasa bekerja di belakang tabir, kebanyakannya secara automatik. Cuba fikir sekejap, apakah program automatik yang paling kerap anda gunakan dalam hidup seharian anda? Tapi, apa poin paling penting kat sini? Ialah bila kita sedar tentang semua atur cara ni, kita boleh mula menyah pepijat atau debug interaksi sosial kita. Kita boleh pilih untuk buang bug yang negatif, macam sikap cepat menghukum, dan kita boleh pasang program yang lebih positif, seperti empati dan berfikiran lebih terbuka. Bila kita sedar semua ni, ia bagi kita satu kuasa. Kuasa untuk menulis semula kod kita. Jadi persoalannya sekarang bukan sahaja apakah kod yang sedang berjalan dalam diri anda, tapi apa yang akan anda cipta dengannya? Macam mana anda akan gunakan pengetahuan ni untuk jadi insan yang lebih baik dan mungkin membina dunia yang lebih baik?